Relax lah kau dah. Relax. Ni nampak ni FIFA sudah beri kelulusan pemain warisan layak beraksi. Tu. Tengok tarikh tu. Tarikh bila tu. Ada kata mana ada kena sanksi kau pandai-pandai aje. Guys, FIFA tolak rayuan 7 pemain warisan kita, guys. Muka aku absen sangat. Tolonglah FM, jangan bagi kami harapan lagi. Itulah ini kena tunggu 10 hari, 25 hari, 30 hari. Sekarang apa dah jadi ni, Sarip? Aku nak dengar 2 perkataan daripada FM. Simple je. Game over. Habis cerita. It's not game over. It's not game over. Kita boleh tarik kes ini kat CAS, Court of Arbitration for Sport. Perjuangan belum lagi selesai, guys. Letak jawatan. Pengurusan FAM yang bertanggungjawab dalam kes ni wajib letak jawatan. Kalau talian hayat terakhir kita, iaitu di Mahkamah Timbang Tara Sukan bulan depan nanti, gagal juga. Kes ni telah memalukan Malaysia di seluruh dunia, tahu tak? Menghancurkan harapan penyokong-penyokong Harimau Malaya yang selama ni mempertahankan Harimau Malaya dekat media sosial berhadapan dengan geng-geng netizen daripada negara lain. Bahkan mereka pergi ke stadium habiskan duit untuk bersorak menyokong pasukan kebangsaan. Minta juga SPRM siasat kes ni. Kot-kot lah kalau ada individu-individu tertentu buat kerja-kerja yang tak elok kan. Dan sekarang ni saya nak tanya, adakah poin yang kita menang hari tu dalam kelayakan Piala Asia akan dipotong? Tolong tuliskan dalam ruangan komen. Malam tadi FIFA mengesahkan pergantungan 7 pemain warisan kita dikekalkan. Mereka tak boleh main bola selama 12 bulan dan juga dikenakan denda-denda. Bukan tu saja, pasukan bola sepak Malaysia kita kemungkinan besar terlepas aksi Piala Asia. Untuk buat lagi tahu, FAM mungkin dikenakan pergantungan selama 5 ataupun 6 tahun. Sekarang nak salahkan orang tu, salahkan orang ni dah tak guna, dah terlambat sangat dah. Cuma pesanan saya kepada orang tu dan orang ni, cuba fikir apa nasib pemain-pemain Liga Super kita, pemain-pemain Harimau Malaya kita. Saya nampak saya nampak benda macam ni. Sekali lagi nak menyalahkan TMJ. Dia tak akan lepaskan benda ni bro. Lepas ini lagi kau. Apa peningkatan yang you nampak akan lagi kau. Kalau kamu rasa tergugat dengan Harimau Malaya, kalau kamu rasa yang progres kita ni dah sampai satu tahap yang merisaukan kamu, lepas ni akan lagi teruk untuk kamu bro. Sejujurnya saya bagi tahu kamu, pendapat saya, pandangan saya lah. So itulah. Surat asli sidang khas bisa sampai 1 tahun lama. Ini bukan pasal gila ke apa. Ini guna otak bro. Kamu fikirkan lah. Fikirkan benda macam ni lah. Untuk seorang yang mempunyai status macam tu, adakah akan lepaskan benda macam ni? Saya rasa tak bro. Saya rasa akan. Breaking news, FIFA tolak rayuan FAM. Apa benda ni weh? Hai, nampaknya guys tak ada manis-manis sebagaimana diramalkan oleh TMJ hari itu. Baru saja keluar, FIFA kekal dengan keputusan sanksi ke atas FAM serta 7 orang pemain atas kesalahan pemalsuan dokumentasi. Hukuman yang sama dikekalkan di mana FAM kena bayar 1.8 juta ringgit kepada FIFA. Dan setiap pemain pula dikenakan denda RM10,000 serta kena ban dari main untuk 12 bulan. Berat bro. FAM yang terkejut dengan keputusan FIFA ada masa 10 hari untuk minta motivated decision dan seterusnya 21 hari untuk buat rayuan ke KAS. Jujur cakap, abang tak terkejut dengan keputusan FIFA. Tak mungkin mereka akan lepaskan skandal yang besar macam ni. Tapi aku tetap setuju kita bawa kes ini ke KAS walaupun peluang nipis ke apa, kita lawan sampai akhir. Kerana ini bukan saja pasal bola sepak tapi maruah negara juga di atas garisan. Yang penting fans Harimau Malaya serta rakyat Malaysia kita kekalkan positiviti antara kita. Abang tahu kau rasa sedih, marah, malu. Aku juga sama. Hakikatnya kita semua di dalam kapal yang sama. Tak ada gunanya sekarang menuding jari. Dan untuk pasukan kebangsaan, jurulatih serta para pemain, kita Ekor Harimau tetap support dan sokong sampai akhir. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan sudah menerima makluman daripada FIFA yang menolak rayuan mereka. Dalam satu kenyataan, pemangku Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahadi berkata,
FAM akan menulis kepada FIFA untuk mendapatkan butiran penuh serta alasan bertulis keputusan berkenaan sebelum mengambil langkah seterusnya dengan mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Timbantara Sukan CAS. Dalam satu kenyataan, Yusof berkata ini kali pertama FAM berdepan situasi seperti ini dan pihak pengurusan serta peguam FAM terkejut dengan keputusan berkenaan. Bagaimanapun, FAM akan terus teguh memperjuangkan hak pemain serta kepentingan bola sepak Malaysia di pentas antarabangsa. Selepas rayuan mereka ditolak, FAM ada masa 10 hari untuk meminta keputusan bertulis penuh motivated decision. Selepas keputusan itu diterima, FAM ada masa 21 hari untuk mengemukakan rayuan kepada CAS. Ia adalah talian hayat terakhir bagi FAM. Proses ini dijangka akan mengambil masa yang lama di CAS. Peluang 50-50 untuk menang ada, untuk kalah pun ada. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Hukuman yang dikenakan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ke atas Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan 7 pemain warisan Harimau Melaya tidak berubah. Ia selepas Jawatankuasa Rayuan FIFA menolak rayuan yang dikemukakan FAM serta 7 pemain terbabit berhubung kesalahan pemalsuan dokumen. Dalam kenyataan dikeluarkan FIFA semalam, Badan Induk Bola Sepak Dunia itu memaklumkan rayuan FAM serta 7 pemain terbabit ditolak sepenuhnya selepas meneliti penghujahan dan prosiding penegaran yang dijalankan. Ini bermakna FAM diperintahkan untuk membayar denda sebanyak 350,000 Swiss franc seperti yang diputuskan Jawatankuasa Tata Tertib FIFA sebelum ini. Manakala pemain yang terbabit iaitu Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, John Irazabal dan Hector Hevel pula digantung 12 bulan selain masing-masing diperintahkan untuk membayar denda sebanyak 2,000 Swiss franc. FAM dan 7 pemain terbabit telah dimaklumkan mengenai keputusan tersebut dan mereka mempunyai tempoh 10 hari untuk memohon salinan keputusan bersebab motivated decision selain tempoh 21 hari untuk membawa kes berkenaan ke Mahkamah Timbantara Sukan CAS sekiranya ingin membuat rayuan lanjut. Sebelum ini, FAM mengemukakan rayuan kepada FIFA susulan daripada hukuman yang dikenakan oleh Jawatankuasa Tata Tertib Badan Induk Bola Sepak Dunia itu pada 14 Oktober lalu. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan sudah menerima keputusan rayuan daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan terkejut apabila ianya ditolak. Badan Induk Bola Sepak Negara itu akan mendapatkan alasan bertulis berhubung keputusan Jawatankuasa Rayuan FIFA bagi membolehkan FAM membawa isu berkenaan ke Mahkamah Timbantara Sukan CAS dalam masa terdekat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan FAM menerusi pemangku presidennya, Datuk Muhammad Yusof Mahadi menjelaskan badan induk itu telah menerima keputusan rayuan daripada FIFA. Meskipun rayuan ditolak, FAM tetap akan terus teguh untuk memperjuangkan hak pemain dan kepentingan bola sepak negara di peringkat antarabangsa, di mana FAM akan menulis kepada FIFA untuk mendapatkan butiran penuh serta alasan bertulis keputusan itu sebelum mengambil langkah seterusnya bagi mengemukakan rayuan ke Mahkamah Timbantara Sukan CAS. Untuk rekod, rayuan FAM dan 7 pemain warisan negara yang dikemukakan pada 14 Oktober lalu telah ditolak FIFA. Ia sekaligus menyaksikan denda 350,000 Swiss franc kepada FAM dan penggantungan 12 bulan serta denda 2,000 Swiss franc terhadap pemain terbabit dikekalkan.